sekarang kita pun dah sampai di Taronga Zoo. Jalan kaki. Menuju Taronga Zoo tadi yang kita naik boat ataupun kita naik ferry tadi sampai ke sini. So banyak orang jalan kaki ya. 3 minit je jalan kaki dari sini. Macam pusing pulau kan. Okey. Sekarang dah pun sampai Taronga Zoological Park. Ini free ni. Ini saya claim lagi. Masa habis dia pun free kan? Saya pun free. Ni adalah harga untuk masuk ke Taronga Zoo. Dewasa $55. Kalau kita lebih kurang dalam $1.5. Okay, sekarang kita tengok Red Panda. Duduk di atas tu. Angin-angin macam ni di atas pokok. Hidup ada pun. So sekarang kita tengok Bolivian Squirrel Monkey. Kena biarkan dia satu. Ha? Kita kena biarkan. Dia macam apa? Dia buat tempat dia. Satu lagi tu di sana di belakang. Ada ekor kan? Yang di belakang tu macam rumah kan. Satu family je. Baby pun ada. So ni dekat Wetlands for Life. Bergaul-gaul pula. Dah gini dia benang gini ayah dia. Kau nak ikut dia. Okey. We've never had all 45, I can tell you that honestly. But these birds are, well, depending where you go, they can be called a combination of 3 different names. They're known as the little penguin, and that's because they're the smallest of all the penguin species found in the world. They're So side museum ni ada yang dia buat bahagian Asian punya binatang pun ada kat sini. Macam kerbau ada. Ada sumbu ada. Asian punya binatang ni sekali dengan macam Thailand punya bangunan ni. Thai punya pondok. Dia orang buat. It's okay. Ini bahagian Sumatera. Kawasan macam Indonesia punya. Dia buat macam perkampungan Sumatera Indonesia. Bakso ada. Macam kampung Indonesia tak? Taman Nasional Way, Kamsas. Selamat datang di Taman Nasional Way, Kambas. Tiger. Jantan telur. Okay, makan.
Okay, sekarang kita ada dekat Kangaroo. Banyak ekor kat sini. Oh, nampak. Dia bunyi sama. Tengok ni. Kambing bersih. Dia punya dalam ni sofa macam apa? Kandang ataupun Australian style punya kandang. Betul. Cowboy. Tengok kanan. Maksudnya kalau macam orang Australian punya ni kan, apa kandang orang macam ni tak? Ni lah, jaga kan. Nampak macam cerita cowboy punya style. Diorang bela kambing alpaka kat sini. Macam tu ban ayam. Ayam di sini, tengok ayam ni macam mana. Oh, ayam dia style Binatang. ayam dia asyik ada ni. Oh, apa? Topi baldu atas kepala. Aduh. Rambut dia ada. Asyik ada rambut ni. Boceng kau punya. Ni macam masuk dalam tunnel untuk tengok spider. Buat masuk dalam cave. Sini apa ni? Flanders Ranger Scorpion. Mana scorpionnya? Oh, tu ada. Kecil ni tu. Giant burrowing cockroach. Okey, selesai sudah kita ke zoo Taronga. Sekarang pergi balik ferry. Hampir dekat 2 jam lebih jalan. Solat tadi pun solat dekat dalam zoo tu je. Bawa sejadah. Ada tempat spot yang orang tak ramai. Bentang sejadah, solat. Selesai. So sekarang pukul 4 lebih dah. Lagi tengok pula kalau sempat dekat mall. Tak sempat balik tu.
Alhamdulillah selesai balik daripada zoo tadi. So sekarang dah pun sampai dekat runway. Selesai perjalanan untuk hari ni. Daripada pukul 2 lebih tadi. Cuaca sini pun redup. Dah tak hujan. Tapi tak tahu kau lagi hujan pula kan. So selesai untuk hari ni. Tengok sini kalau malam diorang ajak pergi makan ice cream ke, kita tengok. Kalau tak ada, kita jumpa next video.